Perjalanan Zara Zakiat Education ni secara tak sengaja lah. Saya tidak pernah merancang untuk buka sebuah agensi menguruskan pelajar keluar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar bin Syamsuddin sebagai CEO Zara Zakiat Education Sdn Bhd. Alhamdulillah sampai ke hari ini perjalanan sepanjang 18 tahun kita menguruskan penghantaran pelajar keluar negara. Kita melalui liku-liku dah cabaran untuk menempatkan pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan program-program yang susah nak dapat kat Malaysia. Di Malaysia ni kebanyakan program terutamanya bidang perubatan. Perjalanan Zara Zakiat Education ni secara tak sengaja lah. Saya tidak pernah merancang untuk buka sebuah agensi menguruskan pelajar keluar negara. Saya pernah berkhidmat sebagai pensyarah di sebuah IPTS di tanah air kita. Mungkin kata dalam darah daging tu ada semangat orang sale jualan atau seorang kaunselor juga. Saya tak dapat tinggal kaunseling pelajar ni. Misi dan visi Zara Zakiat Education satu hari nanti di tahun 2030 insya-Allah kami ini menjadi sebuah syarikat education consultant bukan sahaja nombor satu di Malaysia tapi di Asia Tenggara. Di samping untuk menghantar pelajar ke luar negara, kami juga merancang untuk bawa pelajar-pelajar daripada luar negara untuk masuk ke Malaysia menggunakan hub Zara Zakiat Education untuk belajar ke Eropah, Timur Tengah dan banyak negara-negara yang menawarkan program pendidikan yang berprestij.